kalau kita ada anak skor rendah, apakah ilmu kewangan yang kita boleh ajar pada anak kita? Satu je, disiplin. Disiplin. Disiplin apa tu? Sebab sekarang ini pun I nampak budak-budak kat sekolah pun first thing diorang nak handphone. Lepas tu diorang nakkan kita beli handphone. Dia order Dia order macam kita ni kedai sebenarnya. Sebab yang I takut ada istilah instant gratification, di mana sekarang ini kita hidup dalam zaman diorang klik boleh dapat, klik diorang dapat, klik boleh orang dapat. Tetapi dalam kita melabur duit atau dalam bisnes, ianya memerlukan kesabaran, ianya memerlukan masa. So kalau I pun nampak ramai pelabur-pelabur muda, apabila diorang letak duit, diorang nak fast money atau diorang nak labur hari ni, semalam dapat untung. Uish, cepat sangat ya. So apabila diorang tak dapat instant gratification, diorang macam give up. Lepas tu diorang jual, tak nak melabur. Apabila diorang tak melabur, that's where the cycle starts lah. Kesabaran dengan disiplin, itu perkara yang paling penting lah untuk kita didik anak kita. Betul. So maksudnya, adakah kita tak boleh bagi anak kita handphone tadi tu? Ini keluar topik Ustaz. Tak maksudnya dari segi budgeting. Oh, budgeting. Okay. Beli handphone untuk diorang lah maknanya. Sebabnya kalau kita tunaikan permintaan dia, so kita telah maksudnya kita mendidik dia, mereka jadi tak sabar. Faham. Saya konteks tu. Okey. Ingat bagi handphone kita kat anak. I pun macam. Okey. So, soalan Ustaz, adakah kita sebagai parent, kalau anak meminta handphone, sepatutnya ada tak kita kena bagi handphone serta-merta? Okey, untuk menjawab ini saya kata tak. Dan antara sebabnya begini. Kalau seseorang dah terbiasa dapat benda dengan cepat, instant gratification, right? Saya boleh nampak fenomena ini berlaku, di mana walaupun tak ada duit, mereka masih boleh beli barang itu. Bagaimana diorang boleh beli barang itu? Menggunakan Airtomy atau menggunakan buy now pay later. Dan setiap kali time hari raya kita boleh nampak ramai orang menggunakan buy now pay later untuk membeli barang-barang